Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi lagi dengan anda semua tentang selawat. Satu amalan yang penuh ganjaran untuk diamalkan adalah berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu selawat kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengurniakan 10 rahmat kepada kita. Allahu akbar. Dengarkan penjelasan daripada Ustaz Wadi Anwar tentang betapa besarnya pahala berselawat. Anda juga boleh jadikan buku keajaiban 40 selawat pilihan sebagai panduan untuk anda berselawat dan memahami secara asas tentang selawat. Dengarkan Ustaz Wadi Anwar. Siapa yang selawat sekali dengan jujur, penuh kerinduan kepada Rasulullah, dengan ikhlas penuh kasih kepada Nabi sekali, kemudian sekali itu Allah terima, Nabi kata Allah akan berselawat 10 kali kepada dia, Allah padamkan 10 dosa dia, Allah angkat 10 kedudukan dia atas itu.